Dalam politik, perubahan kadang-kadang tidak berlaku melalui pilihan raya. Sebaliknya, ia berlaku melalui perubahan kuasa di dalam parti itu sendiri. Perubahan itu mungkin tidak berlaku secara mendadak. Ia berlaku perlahan-lahan melalui pelantikan, melalui penyusunan orang dan melalui penyingkiran tokoh-tokoh tertentu. Perkembangan terbaru dalam Parti Bersatu kini menimbulkan satu persoalan besar. Adakah parti itu sedang berubah menjadi sesuatu yang lain daripada tujuan asal penubuhannya? Segalanya menjadi lebih hangat diperkatakan selepas pemecatan Hamzah Zainuddin dari parti. Pasca episod tersebut, satu siri pelantikan baru diumumkan oleh Presiden Parti, Muhyiddin Yassin. Pelantikan ini bertujuan mengisi kekosongan kepimpinan di beberapa bahagian yang terbubar selepas Hamzah dipecat. Namun apa yang menarik perhatian pemerhati politik ialah corak pelantikan yang dibuat. Ramai daripada individu yang dilantik didakwa mempunyai latar belakang daripada Parti Keadilan Rakyat. Malah sebahagian daripada mereka dikatakan datang daripada kelompok yang pernah rapat dengan Azmin Ali ketika beliau berada dalam PKR. Situasi ini menimbulkan persepsi bahawa kelompok Azmin kini semakin mengukuhkan pengaruh mereka dalam struktur kepimpinan Bersatu. Adakah perkembangan ini tidak merisaukan Muhyiddin? Ramai pemerhati berpendapat, Muhyiddin tidak peduli dengan keadaan ini kerana hajat beliau hanya mahu memastikan kedudukannya kukuh dan menjadi Perdana Menteri sekali lagi, seperti mana Azmin pernah membantunya menjadi PM. Bagi setengah pemerhati politik, perkembangan ini bukan sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Sebaliknya, ia dilihat sebagai proses yang sudah bermula sejak kemasukan Azmin Ali bersama kumpulan bekas pemimpin PKR ke dalam Bersatu beberapa tahun lalu. Ketika itu, kemasukan mereka dilihat sebagai usaha memperkukuh kekuatan politik parti selepas perubahan lanskap politik negara. Namun dari sudut lain, ada yang melihat kemasukan itu sebagai permulaan kepada satu proses penyusunan semula monopoli kuasa di dalam Bersatu. Hari ini, selepas episod pemecatan Hamzah dan pelantikan baharu oleh Muhyiddin, persepsi tersebut semakin nyata. Ada yang berpendapat bahawa apa yang sedang berlaku sekarang adalah usaha untuk memposisikan kumpulan Kartel Azmin bagi menguasai struktur kepimpinan parti. Situasi ini turut dibandingkan dengan satu episod politik yang pernah mencetuskan kontroversi besar dalam politik Malaysia, iaitu Langkah Kajang. Ketika krisis politik Selangor pada tahun 2014, strategi politik tersebut dilihat sebagai percaturan untuk menyusun semula kepimpinan negeri. Dalam episod itu, rancangan awal yang dikaitkan dengan Anwar Ibrahim akhirnya berubah arah apabila Azmin Ali dilantik sebagai Menteri Besar Selangor sekaligus menggagalkan usaha untuk meletakkan Wan Azizah Wan Ismail di jawatan tersebut. Bagi setengah penganalisis politik, taktik penyusunan kuasa seperti itu kini dilihat seolah-olah sedang berulang dalam konteks yang berbeza. Bezanya kali ini, medan percaturannya bukan lagi di Selangor, tetapi di dalam Bersatu sendiri. Sebelum penyertaan Azmin ke dalam Bersatu, parti itu dilihat bergerak seperti biasa. Tiada konflik besar yang mencetuskan perpecahan terbuka dalam kalangan pemimpin parti. Namun selepas kemasukan beliau bersama kelompok bekas pemimpin PKR, dinamika dalaman parti mula berubah. Pertikaian dalaman semakin kerap berlaku. Perpecahan kelompok semakin jelas kelihatan. Budaya berpuak-puak yang sebelum ini tidak ada, kini mula menjadi sebahagian daripada budaya dalam Bersatu. Bersatu semakin rosak selepas Azmin menyertainya. Akhirnya, konflik yang bermula dengan adu domba mencapai kemuncaknya apabila berlaku episod pemecatan Hamzah Zainuddin. Kini, selepas semua perkembangan itu, persoalan yang semakin kuat diperkatakan ialah mengenai arah masa depan Bersatu. Adakah parti itu masih kekal dengan identiti asalnya? Atau adakah ia sedang berubah menjadi sesuatu yang lain? Dengan komposisi ramai bekas pemimpin PKR ke dalam struktur kepimpinan, ada yang mula melihat Bersatu hari ini sebagai sesuatu yang berbeza daripada dahulu. Malah ada yang secara sinis menyebut Bersatu kini bukan lagi sekadar Bersatu, tetapi mungkin sudah menjadi PKR versi baharu.